Bila sebut tentang janda, pasti kawan-kawan suka. Ada macam-macam jenis janda. Janda muda, janda tua, ada juga janda kaya. Oi, banyaknya harta. Di Perak ada janda, di Pahang ada. Pik, awet Pik. Tu belakang Pik. Molek. Molek tu. Mu, relax tu Pik. Ni mak black Mak black tak ada jaga putih. Hitam laka Pik. Yang mak black gajah tu. Baik, aku tengok mu. Kalau mu boleh, Lek, aku tabik mu, Lek. Teres. Apa, seorang je ke? Dah mu nampak? Berapa yang beken kak? Kan nikah dua. Sorry lah Saya dah layak buat gasing. Berapa? Mu ingat mu comel kak? Bro. Nah, dah. Kan ada awet kawasan ni. Yo. Saya ada awet segini pukul 6. Oh lah. Mana dia? Payah Pik. Dia dah mulai. Oh. Tak apa, Lek. Biar Abang Api aja. Abang Api ni jarang mengecewakan, Lek. Sila lagi. Lek. Bila sebut tentang janda, pasti kawan-kawan suka. Ada macam-macam jenis janda. Hai, nak duduk boleh? Janda muda, janda tua, ada juga janda kaya. Oi, Busy ke? banyaknya harta. Kalau busy nak tanya nama apa? Mijah. Nak kenal dengan Mijah boleh? Malah, saya dah suka kenal orang baru dari hidup saya. Buat apa pula? Buat apa? Mu tengok diri mu sendiri. Kepala panjang macam Penny Effort. Comel awet ada lah. Awak elok? Dia ngajak dia. Tu Apik duk pergi ngajak awet tu dia. Ya. Oh. Sekok. Aku kena reject. Apik tak tahu lah. Tunggu dia mari lah. Siapa kamu? Mana Pik? Boleh awet Pik? Tak boleh dia. Kerah molek pangan dia. Kah orang tu Oh, payah molek. Awet ni? Ada awak di jalan lalu kok ni molek lah. Ya. Oh. Tak apa ni Abang Zang kita kan? Abang Zang jarang ada mi. Mi belaka. Kali ni ngam ada. Tunggu Relax Mu rasa boleh tak? Tahu. Payah kau. Oh, bang nanti molek dia. Oh, tak boleh. Payah orang ni. Hai cantik. Mu? Mija jandaku. Lain macam mula ni. Kenapa kan ni? Dok aja dulu mu kelari dah. Dah mu ingat mu tu semangat ke? Muka macam pecah rumah. Boleh aku tahu sebab apa mu berubah 360 darjah ni? Mu boleh tanya. Sebab mu lah. Sebab aku. Awak nak pergi mana? Aku nak tubik. Ya awak. Sejak kita nikah, awak duduk aja dekat rumah. Dah aku lihat dah ke mu kan berapa kali lagi. Lah aku memang gini. Kenapa mu tak fahamnya? Dah kalau gitu kak, kita pisah je lah. Kenapa mu ya? Kita pisah. Mija Nudeng. Hari ni aku lepas mu dengan tolak 3. Mu dah ingat ke kerana mu kabur aku dulu? Ni aku dah comel, mu cari aku mula. Bukan gitu je. Lepas tu kan mu tahu dok dulu mu buat aku ni macam power bank. Cari bila perlu je. Ja. Kita get back lah. Aku janji aku jaga mu tak macam sebelum ni. Mana dah? Boleh. Mana Zang? Lekat out. Tak Afiq. Ni janda aku. Nah, kau janda mu lah. Nak minta maaf Zang kalau aku tahu janda mu aku tak ngeh Zang. Tak apa Afiq. Tak salah mu kau. Tak apa Zang, mu satu boleh lah.
Aku nak black aku dapat habis Sesaat bagimu, jangan biarkan ku terlanjur menyayangmu. Ija, Kenapa, Zang? aku tahu aku silap ya. Silap? Aku silap sebab aku tinggalmu. Tentu je, Zang. Aku tahu je. Waktu aku menangis, mu boleh gelak. Waktu aku perlukan semangat, mu jatuh ke aku. Waktu aku sayangmu sepenuh hati, mu buang aku macam siapa? Aku nyesal ya. Menyesal sebab apa? Sebab aku kehilanganmu. Tipulah, Zang. Ja. Kalau sekarang ni, aku hudu macam dulu, aku seleking macam dulu, mu rasa percaya aku ke? Kenapa? Mu diam pun, aku tahu dah jawapanmu, Zang. Dulu, aku merayu mu jangan tinggal aku. Tapi hari ini, mu merayu aku jangan tinggal kamu. Allah tu maha adil, Zang. Mu tahu tak benda paling sakit? Kenapa ya? Bukan sakit bila kita kena tinggal dengan orang kita sayang. Tapi bila orang yang kita sayang tu buat kita rasa tak cukup baik untuk dicintai. Terima kasih Azam sebab tinggalkan aku dulu. Kalau murid tinggal aku dulu, aku nak jadi perempuan yang kuat macam aku yang sekarang ni. Ija. Ada orang yang hadir dalam hidup kita untuk dijadikan jodoh. Tapi ada orang yang hadir dalam hidup kita untuk dijadikan pengajaran. Mu bukan jodoh aku, Zang. Aku dok mengejar perhatian dan aku dok minta pun penghargaan. Kalau aku dihargai, aku akan kekal. Tapi kalau aku tak dihargai, aku tahu cara untuk aku pergi tanpa menoleh lagi.